Pernah tak anda fikir, gaji minimum ni sebenarnya membantu atau membebankan? Sebab ia bukan setakat nombor pada slip gaji tau. Ia sebenarnya satu alat polisi yang sangat berkuasa yang boleh membentuk ekonomi sesebuah negara dan juga kehidupan berjuta-juta rakyatnya. Hari ini, kita akan kupas kenapa satu dasar yang nampak macam mudah ni sebenarnya sangat kompleks dan sangat penting. Jadi, inilah soalan utamanya. Gaji minimum ni pembunuh pekerjaan atau pejuang kemiskinan? Ada yang kata ia paksa syarikat kurangkan pekerja. Ada pula yang nampak ia sebagai jalan keluar dari kepompong kemiskinan. Dalam kupasan kali ini, kita akan teliti kedua-dua belah hujah dalam dilema besar yang dihadapi oleh penggubal dasar ni. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena jelas dulu, apa sebenarnya gaji minimum ni? Senang cerita, ia macam satu lantai, paras gaji paling rendah yang majikan boleh bayar secara sah. Pada asasnya, ia adalah satu jaring keselamatan yang direka untuk pastikan tak ada siapa yang jatuh di bawah satu paras pendapatan tertentu. Okey, kita dah faham apa itu gaji minimum. Sekarang jom kita bedah siasat dilemanya. Sebab walaupun idea untuk bayar orang lebih itu kedengaran mudah, akibatnya boleh jadi sangat rumit dan boleh mencetuskan kesan domino yang kita tak sangka-sangka dalam ekonomi. Semuanya berbalik pada keseimbangan. Inilah dia punya balancing act. Kalau letak gaji minimum tinggi sangat, syarikat mungkin berhenti ambil pekerja baru. Kalau letak rendah sangat pula, ia langsung tak membantu sesiapa pun. Nak cari titik tengah yang paling sesuai tu, itulah cabaran sebenar para penggubal dasar. Dan anda tahu tak, idea gaji minimum ni bukan benda baru pun. Jom kita patah balik ke belakang, kita tengok sejarahnya yang dah merentasi lebih 100 tahun eksperimen dasar di seluruh dunia. Nampak ke evolusinya? Ia bermula lebih seabad yang lalu di New Zealand untuk selesaikan pertikaian buruh. Lepas tu, Amerika Syarikat pula gunakannya masa kemelesetan besar untuk stabilkan ekonomi. Kemudian, negara-negara macam India dan Indonesia ubah suai ikut keperluan unik mereka. Dan yang paling baru, Singapura datang dengan idea yang completely lain dengan model gaji progresif mereka. Jelas sekali, ini bukan satu idea yang statik. Ia sentiasa berubah ikut zaman. Dan ini membawa kita kepada idea sebuah kit alatan. Penggubal dasar sebenarnya bukan ada satu pilihan je. Sebaliknya, mereka ada macam-macam model yang boleh dipilih dan disesuaikan. Macam seorang tukang pilih alat yang betul untuk sesuatu kerja. Jom kita tengok alat pertama. Yang paling biasa, paling straightforward, satu paras gaji minimum untuk seluruh negara. Pendekatan yang paling mudah nak faham. Apa yang best pasal cara ni? Mudah sangat. Satu negara, satu peraturan. Tapi, masalahnya besar juga. Pendekatan satu saiz untuk semua ni selalunya tak menjadi. Gaji minimum yang cukup-cukup makan di kawasan luar bandar mungkin langsung tak cukup untuk hidup di bandar besar. Betul tak? Dan anda akan nampak model mudah ni di serata dunia. Daripada ekonomi maju macam UK hinggalah ke ekonomi sedang membangun macam Kenya, pendekatan standard kebangsaan ni masih jadi pilihan popular. Alat seterusnya dalam kit kita ni lebih terperinci sikit. Model ni sesuaikan gaji minimum untuk bahagian-bahagian yang berbeza dalam sesebuah negara. Kelebihannya jelas, gaji tu lebih padan dengan kos sara hidup setempat. Logik kan? Tapi ia ada kelemahannya juga. Ia boleh buat orang ramai-ramai berpindah ke bandar yang gajinya lebih tinggi. Dan ada satu lagi risiko, perlumbaan ke bawah, di mana wilayah-wilayah bersaing untuk tarik pelabur dengan sengaja kekalkan upah yang rendah. Model ni memang selalu diguna pakai di negara-negara yang besar dan pelbagai dari segi ekonomi macam China, Indonesia dan Brazil. Di Amerika Syarikat pun sama. Banyak negeri dan bandaraya tetapkan gaji minimum mereka sendiri yang lebih tinggi daripada paras kebangsaan. Sekarang kita tengok sesuatu yang memang lain dari yang lain. Model gaji progresif Singapura. Ini bukan pasal menetapkan lantai gaji, ia tentang membina tangga kerjaya. Ia ubah terus perbualan dengan kaitkan gaji secara langsung dengan kemahiran dan kemajuan kerjaya. Daripada sekadar satu lantak upah, bayangkan ia sebagai satu tangga kerjaya. Bila pekerja tu dapat kemahiran baru dan ambil lebih banyak tanggungjawab, gaji mereka dijamin akan naik. Idea yang hebat. Tapi, ia sangat rumit nak diuruskan. Sebab itulah ia biasanya cuma diguna dalam sektor tertentu macam pembersihan, landscape dan keselamatan. Setakat ni, model-model tadi nampak logik kan? Tapi, di banyak negara membangun, ada satu masalah besar yang buat semua ni macam tak relevan untuk berjuta-juta orang. Jurang antara sektor formal dan informal.
Carta ni tunjukkan masalahnya dengan jelas. Sektor formal yang warna ungu tu, di situlah undang-undang gaji minimum terpakai. Tapi nampak tak bahagian biru yang lebih besar tu? Itulah sektor informal, penjaja jalanan, pekerja gig, buruh harian. Bagi mereka, gaji minimum tak wujud. Dan ini boleh jadi satu kesan domino yang kita tak nak. Apabila gaji minimum dalam sektor formal naik, sesetengah syarikat mungkin kurangkan pekerja. Pekerja-pekerja ni kemudiannya terpaksa cari rezeki di sektor informal. Ini akan tingkatkan penawaran buruh di sana, yang boleh sebabkan upah di sektor informal jatuh lebih rendah lagi. Niat baik, tapi akhirnya boleh memudaratkan orang yang sepatutnya kita bantu. Dan kalau anda perlukan bukti lagi yang pendekatan satu saiz untuk semua ni tak berkesan, tengok ni, jangkaan gaji minimum di Malaysia adalah hampir 4 kali ganda lebih tinggi daripada di India. Ini tunjuk dengan jelas setiap negara perlukan penyelesaian yang disesuaikan dengan realiti ekonomi masing-masing. Jadi apa penyelesaiannya? Kajian ini mencadangkan jawapannya bukan tentang pilih satu alat tapi tentang menggabungkan kesemua alat ni dengan bijak untuk cipta satu pendekatan hybrid. Jadi, macam mana rupa pendekatan yang lebih bijak ni? Ia bukan lagi pasal pilih satu nombor je. Ia tentang cipta satu sistem yang kaitkan gaji dengan pertumbuhan produktiviti. Kuatkan penguatkuasaan, sokong sektor informal yang besar tu dan sentiasa sesuaikan diri dengan ekonomi yang sentiasa berubah. Petikan ini merumuskan hujah utama dengan begitu baik sekali. Dasar gaji minimum perlu lebih peka kepada konteks sebenar. Ia perlu direka bentuk untuk realiti pasaran buruh, bukannya untuk satu model teori yang ideal semata-mata. Jadi, kenapa semua ni penting, terutamanya sekarang? Jom kita simpulkan dengan lihat relevansinya kepada dunia kita dan juga masa depan pekerjaan. Dan inilah persoalan terakhir untuk kita renungkan. Dengan kebangkitan platform penghantaran makanan dan e-panggilan, garisan antara pekerja dan kontraktor bebas dah makin kabur kan? Jadi, perbualan tentang gaji minimum sekarang perlu berkembang untuk menangani realiti baru ni. Apakah bentuk jaring keselamatan yang adil dan mampan untuk semua pekerja pada masa hadapan? Itulah cabaran besar kita yang seterusnya.